aku. So okay, 25 tahun di Perth. How you survive kat sana? Apa yang lu buat ni sebenarnya? Okay. Lu jangan cakap dengan gua lu petik buat apple ni semua. Tu cuma cerita klise bang. Cerita klise, Please lah. Tadi macam kalau kita gua balik pada gua punya ni, ada dua hal yang gua minat lah. Gua minat dalam bidang seni dan juga dalam bidang masak gitu. Jadi waktu kecil tu gua kalau dekat sekolah tu selalu buat persembahan lah. Baca sajak ke, menari ke, menyanyi ke kan. Nanti cikgu-cikgu semua panggil gua lah kan. Jadi dalam waktu yang sama tu, kecil-kecil gua suka tolong orang berniaga. Gua tolong mama roti prata. Gua tolong serve pergi waktu tu orang tua gua kerja PUB. Jadi kita tinggal kat quarters. Jadi gua tolong mama roti prata, hantar pergi office, orang nak makan. Tolong hantar gitu. Bang, tu minat pasal dapat duit atau minat untuk dapat duit sekali lah. Untuk tahu pasal masak. Dapat duit dan dalam waktu sama tu gua macam best lah kan. Orang macam gua tolong macam makcik jual lontong. Jadi kat situ dah mula minat macam gitulah kan. Dan pada waktu sama dapat gaji. Dapat gaji 50 sen pada waktu tu. Dah muai ya. Muai 50 sen. Lepas tu gua bagi sekolah, gua jadi cheap gangster. Sazali. Gua cakap okey, gua ada duit. Okey, gua tak suka dengan orang tu. Gua cakap lu pergi bantai dengan dia. Kasih 5 sen. Gua jadi cheap babe. Kasih 5 sen settle lagi dah. Berapa lu kasih kalau nak bantai orang? Gua kasih dah. Okey, dari gua belanja lu makan apa gula tarik tu, gula tarik. Gua beli, gua bagi. Okey, bantai sama dia babe. Betul kau cakap tarik, apa. Gula tarik uskus. Gula tarik tu dulu benar beli tempe taruh sambal. Tu jam baru berapa sen je kan. Dulu ada jual tempe taruh sambal ni semua. Ada kat sekolah. Saya dulu sekolah Melayu, sekolah Kota Raja kan. Baru dengar orang semua raja-raja. Sekolah Kota Raja. Kota Raja depan Arab Street ni semua the whole. Kira budak kampung gelam juga budak kampung gelam. Jadi bila minat tu ada, jadi bila sampai di Australia pada waktu tu, kita nak survive lah kan. Gua nak survive macam apa? Dan pada waktu tu pula, bila gua sana kita dah buat keputusan kita nak berhijrah. Berhijrah kita cuba dapatkan permanent resident di sana. Jadi bila dah dapat permanent resident tu, kalau sana punya sistem, diorang pakai point system. Jadi walaupun gua belajar di sana, tapi point system gua tak cukup. Kerana dia mereka lebih macam ada point system di mana berapa pekerjaan, okey, umpamanya trade. Yang poinnya dapat tinggi. point tinggi. Jadi kita bidang art dia punya point rendah. Oh, iya ke? Memang kalau dekat sana pun kalau artis, some of them macam mereka main music, the part time diorang buat kerja waitress kan. Biasa kat sana dapat kan. Point. Kerja waitress gitu dapat point. Tak, maksud dia tu the point dan lah. pekerjaan kan. Jadi tak ada, dan jadi kita decide waktu mulanya nak berniaga, pergi sana nak berniaga, tapi ada beberapa halangan terjadi. Jadi isteri gua belajar di sana. Dia ambil. Dia ambil bahagian hospitality. Bahagian cookery lah. Dan bila dia belajar di sana, jadi gua kira dependent dengan dia lah kan. Jadi macam mana gua nak survive kan? Jadi gua nak cari kerja. Jadi kebetulan pula bila you belajar dalam bidang cookery ni, diorang bagi apa tahu, macam peluang untuk bekerja. Untuk the student. Tapi bila offer one of the chef offer gua punya isteri, dia cakap tak ada, dia tanya lah, saya punya isteri nama dia Ruby. Bisik-bisik kasih lembut babe. Suara berromantik. Macam gitu kan. Jadi dia cakap nak kerja tak? Kerja dekat restoran. Cakap okey lah kan. Okey datang kerja benar. Datang interview sekejap, habis kata chef tu, okey besok kau datang, engkau masakkan untuk aku. Ini cerita dia ke? Ini the famous story of Lord Ali. Macam mana aku nak masak apa? Jadi saya kata okeylah, tak apalah, gua masak mi goreng lah, char kway teow lah. Dia test dulu Dia test dulu lah. Jadi dia tengok, dia nak jadi kitchen assistant lah. Di situ kan. Jadi cakap okey, dia nak tengok gua punya how good gua punya cutting skill. Cutting skill.
Gua dekat sini macam mama dek. Ya, tapi lu expert lah. Memang lu Memang expert lah. lah. Memang Ke atau lu act expert? tak ada. Lu actor kan? Boleh act apa? Tapi itu memang gua ada skill sikit. Ada Gua skill lah. Jadi gua potong lah macam mama potong bawang kan. Ada tengok. Oh. Lepas tu dia cakap potong julienne. Apa Julian. benda tu? Julian Julian. Tu Julian Julian tu apa? Perkataan Tak, Julian potong halus-halus gitu. halus. Ada perkataan French lah kan. Jadi carrot tu Oh, dia really, suruh dia potong halus-halus dia. Nanti dia rendam kat dalam air, dia kembang lah untuk So you garnish. manage to cut Tu kat dah. halus-halus gitu? Ah. Tapi lu tahu Julian apa? Tak tahu. Dia cakap gua Julian, Julian, what is Julian? Lu tanya dia. Oh, you have to cut the carrot fine, how fine that you can go. Gua fikir lah, okey lah, walaupun terkial-kial lah. Itu kan susah lah. Kalau bawang kan kejap mata kan gini. Okey dah hari ni. Kasi okey, tomorrow you can start the work. Oh lah, confident. Yes. Tapi dia punya chef tu orang putih lah kan. Bila gua datang, dia tak suruh gua potong ni. Dia suruh gua mop bilik air tu kat bawah sink semua dia kasih kerak semua dia kasih gua suruh basuh. Waktu dulu lah. Gua cakap kita bikin lah. Kan gua bikin cakap dia nanti gua gua balik bini gua tanya, "Macam okey. Nak kerja dia pasal kan." Yalah. Tapi But you don't mind lah. Tapi lama-lama fikir, kata aku kitchen assistant nak tolong dia potong-potong kan, tapi kena buat kerja mengakal lah, kira kerja mengakal. Kalau tak sabar, dia cakap besok gua tak nak datang lah. So berapa lama lu buat tu? 2 minggu. 2 minggu tu kena 2 cuci minggu jamban kena. lah kira. Cuci jamban lah. Cuci jamban, cuci pinggan, buat benda yang tak ada kena kena-mengena mengena. dengan potong-potong lah macam gitu kan. Jadi tapi tak apalah, kita nak survive kan. Kalau kat sini jiwa dia lain lah mungkin Saya tapi lu enjoy lah. Lu enjoy. pada waktu tu gua rasa enjoy lah kan. Yalah, Then bila gua buat logistik, gua kerja sendiri kan. Jadi gua tak terlibat. So waktu lu masak-masak sibuk tu lu dah tak teringat teater semua dah tak ada lah. Tak teringat terus lah. Tak teringat because pada the first 8 years kan gua cuba hilangkan diri gua kan, hilangkan semua benda ini kan. Jadi okay lah, then after that baru kita fikir gua berkeinginan untuk ada restoran lah. Okay. Tu tahun bila tu bang? Tahun berapa gua ada restoran Time kita jumpa you Pak Pearl the other time is 2016 you apa? lu saya kata lupa. Belum You masih Tak apa? payahlah, UI Belum. You masih logistik kan? Logistik. Logistik. Lepas tu bila gua start baru jugalah. Anyway gua lupa 7 tahun lah gua buka restoran. 7 tahun juga? Ya, 7 tahun. Punya cycle 7, 8, 7, 8. Jadi dan buka restoran dah 7 tahun lah. About 7 years lah. Apa nama restoran tu? Aroma Selera. Okay. So you running on your own ni You enjoy so lah. How was the response Alhamdulillah because kita jual authentic Malay food. Jadi at the same time pada waktu tu pun memang dah banyak Asian people lah, masyarakat Asian kan, especially from Singapore, Malaysia kan, dah ramai. Jadi pada waktu tu dah banyak kedai-kedai makan Asian tau yang halal juga. Because like about 15 years before, it's very hard lah. Terlalu susah untuk dapatkan makanan Melayu. Yalah, betul. And then bila dah ramai, then gua buka. Alhamdulillah gua dapat berjalan selama 7 tahun. Bagus tu. Tapi akhirnya kerana mungkin usia, dah masuk panggilan abang. Usia panggilan kan. Pada waktu tu lah, bila dah ada usia dan macam bila lu buat macam cooking kan. Lu rasa macam masak ni sama dengan art tadi. Kalau kita bercakap tentang soal plating as a chef, lu akan fikir dari segi warna, presentation dia dari segi warna, dari segi composition, apa yang ada dalam art tu especially dalam teater ke dalam ini kita dapat terapkan tau. So selain daripada movie yang you akan terlibat juga ni, apakah rancangan-rancangan lain
yang lu akan rasa lu nak to start with over since lu dah ada kat sini? Ya, insyaAllah. Boleh tak lu share something, ya, insyaAllah. your Kita, ideas? gua cuba untuk dapatkan beberapa kontak lah dekat sini kan. Kalau gua punya sekarang ni yang memang gua bermula dengan teater. Jadi gua rasa gua nak kembali ke arah teater dan itulah kalau dapat selepas ini mungkin ada lagi beberapa acara dari segi seni especially dalam teater yang dapat lanjutkan lah kan. InsyaAllah lah kan, dalam waktu 1 bulan ni bila gua dekat sini, kalau gua berkesempatan untuk berjumpa lah dengan orang-orang yang berpengaruh lah kan, untuk gua present gua punya diri sebagai apa yang pernah gua buat dan apa gua punya vision for future lah kan. Saya kenal Lu Ali ni sebagai teman dan saya selalu tengok dia daripada jauh. Dia sibuk dengan teater dia. Tapi bila saya berdepan nak berlakon dengan dia, saya punya gugup, ya Allah. Dia punya aura je saya boleh pingsan. Saya cakap terus terang. Saya tak punya, kenapa dia ni macam besar ni? Tapi terus terang. Saya gugup lah. Gua gugup saya tu. Kecoh saat dia ni. Itulah. Itu I think that's experience lah. Ya. Lu punya experience tu glow in you. Dan gua as a newbie yang tak tahu cakap, lemak macam mana ni dia ni. Padahal dialog-dialog tu senang je. Seriously itu experience yang gua tak akan lupakan. Saya tak berkesempatan. Terus terang, different level lah. I know Lord Ali because I know him as through you as a friend. Tapi memang bila saya step into the industry tu, saya dengar siapa Lord Ali, saya tahu melalui media siapa Lord Ali, tapi saya tak pernah dapat lihat satu pun pementasan ataupun lakonan abang. So untuk telemovie saya dapatlah tengok tu. Kita dapat bekerjasama. Tapi saya tak dapat bekerjasama as in pelakon tu pelakon, tapi saya InsyaAllah saya happy. InsyaAllah saya happy dapat apa tu. Mungkin saya boleh tulis juga untuk di teater ke. Cari producer yang baik, Liana boleh take over, jadi saya boleh berlakon. Technical, kita yang lupa technical director kita Cici di sini. Cakap je apa kita nak, dia boleh siapkan. InsyaAllah. Apa you rasa, apakah nasihat or advice you want to give to an artist ataupun an artist yang mungkin merasa kehilangan arah dalam kerjaya mereka atau sedang mempertimbangkan untuk berehat dari seni mereka? That's a good question, bang. Because you have that experience. Mungkin you boleh share. Susah macam sebagai masing seorang individu tu dia ada perjalanan hidup dia lah, tapi saya mengaku saya buat satu kesilapan. Pada dalam waktu yang sama saya mengaku saya buat satu kesilapan bahawa saya mengambil keputusan untuk hilang. Untuk hilang dalam bidang ni. Actually, waktu tu tengah prime juga, bang. Waktu tu tengah prime. Waktu tu memang waktu tu tengah prime dan suddenly gua hilang gitu. Sehingga kan orang hang tua pun tak macam gitu, bang. Lu Ali je boleh buat gitu. Tapi you rasa tu kesilapan? Gua rasa satu kesilapan. Why? Kerana kalau kita pada waktu tu, kerana kita ada satu perasaan macam tidak yakin. Hilang keyakinan lah. Hilang keyakinan. Dari segi craft you? Bukan dari segi craft, daripada segi individu you sebagai seorang manusia macam gitu. Manusia biasa. Kan yang punya keluarga, kan. Tapi apa yang saya boleh katakan sebagai seorang yang nak melibatkan dalam bidang seni ni, diorang mesti ada dream lah. Impian lah, bang. Impian tu adalah sesuatu yang dasar lah, primary macam gitu. Kemudian kemudian kita ada keyakinan. Kemudian baru ada kesungguhan untuk kita mencapai kan. Kerana dalam kehidupan tu sendiri, kalau dalam segi keimanan kita pun
ada turun naik dia kan. Ya. Jadi bila keadaan itu adalah satu dugaan-dugaan yang akan menghambat kita tau. Jadi pada gua kita harus berani untuk melalui hambatan-hambatan itu untuk menjadi seorang seniman yang kental lah. Jadi you rasa pada ketika tu you tak berjaya menghambat. Ya, tidak dapat melawan Lu elak hambatan-hambatan tu. lah. Sehingga kan gua ambil keputusan secara drastik dan gua ambil keputusan tu dengan rasa yang gua cuba tidak menyedarkan diri gua sendiri. Gua tak sadar. Gua tak nak ambil, gua tak nak fikir pada waktu tu. Jadi gua macam hilang sedar. Gua nak berhenti gitu. Itu yang satu kesilapan lah bagi gua. Gua rasa tapi walaupun itu dalam perjalanan kehidupan gua kan, tapi gua rasa macam kalau gua teruskan mungkin lebih dari apa yang gua capai pada waktu inilah. Mungkin cerita dia dah lain lah. Mungkin cerita dah lain kan. Did you discuss with anybody? Macam you punya tak, rasa- itulah masalah dia. Kemudian kerana bila kehilangan tu, bila gua hilangkan diri tu, gua tidak bersama dengan orang-orang yang punya impian untuk support lah. Ya. Untuk dalam seni tu kan. Jadi bila itu lingkungan, jadi kelingkungan itu yang gua rasakan, akhirnya gua rasakan gua hilang benda tu lah. Kan bila gua hilang dengan orang-orang yang selalu dengan gua, yang memberikan perangsang walaupun tidak secara direct, tapi kehadiran diorang dalam kehidupan gua sebagai seorang seni satu motivasi. adalah satu motivasi untuk kita berkembang tu. Jadi bila kita keluar daripada lingkungan itu, jadi kita masuk satu lingkungan baru, Rasa lonely lah. Lonely apa kat situ. Ya, walaupun lonely, dan lu menyibukkan diri lu dengan hal-hal yang di luar daripada apa yang lu harus buat kan. Jadi lu paksa diri lu tu. Saya ada satu soalan. I ada satu soalan wet blanket lah. Okey. Okey, ada kebakaran ke? Selimut Ada sejuk. tak ada kebakaran ke? Ada selimut sejuk. Soalan selimut sejuk. Dia macam gini, okay, katakan you jumpa seseorang tu, I mean diorang inspired lah, I mean diorang kenal siapa Lok Ali apa semua kan. Dia mungkin dalam pesada seni ni dah 10 tahun atau lebih 5 tahun, depending lah. Tapi dia rasa yang diri dia dah try, dah cuba, tapi tetap tak dapat the recognition yang dia nak, ataupun tak dapat watak-watak setimpa yang dia nak, ataupun tak dapat pencapaian yang dia nak. Mungkin dari segi bakat berkurangan, atau mungkin luck dia tak ada. Tapi kalau dia rasa dah 10 tahun tu atau lebih daripada tu dia dah terus, apa you punya nasihat bagi untuk orang yang macam gitu? Dia harus ambil keputusan lah juga kan. Kerana dalam seni ni dia banyak orang bercakap tentang bakat. Kan? Kita boleh tahu, kita boleh nampak kelihatan bakat seseorang, baik sebagai seorang pelakon, baik sebagai seorang penyanyi, baik sebagai seorang pelukis, penari ataupun apa. Sebab bakat ini adalah asas penting. Kan? Selainnya adalah daripada segi usaha atau disiplin diri untuk ini kan. Jadi kalau kita rasa kita punya bakat dan kita harus mempertahankan itu, kerana bagaimana kita nak melihat bahawa kita punya bakat jangan daripada pandangan sendirilah. Kalau daripada pandangan sendiri, semua orang akan cakap, aku boleh menyanyi, aku boleh menari kan. Tapi daripada pandangan orang yang luar, yang tengok dia, yang melihat kan. Kalau ada lebih banyak encouragement, maknanya you punya bakat kan. Dan itu you harus pertahankan. Tapi kalau kadang-kadang orang tu bakatnya agak macam mediocre macam gitu, tapi kerana usaha dia dapat mencapai kan apa dia dapat kan. Jadi dia harus ambil keputusan. Kalau dia rasa feedback yang dia dapat tu memang dia tak berbakat, harus
sedar lah. Harus kerja lain lah. Yes. Betul. Kalau kita rasa bahawa daripada feedback yang kita dapat, orang ni berbakat, kemudian pendedahan dia ini kan, dia harus pertahankan. Tapi kalau tak dapat juga, itulah macam ni, kadang-kadang hambatan kehidupan tu lah kan. Pada waktu you remaja, kemudian you naik ke dewasa, akhirnya you akan dalam satu perjalanan ini kan. Jadi kan fasa itu yang akan membuatkan you harus membuat keputusan ke mana you nak pergi. Bila kira dah peringkat dewasa tu, mungkin you akan rasa bahawa you akan lebih penting, terutama hambatan yang paling utama pada saya sebagai seorang seniman, kita kalah dengan hambatan bila kita berkeluarga. Sebab kadang-kadang kerana kita tidak memikirkan pentingan diri sendiri kan. Kita memikirkan orang lain kan. Macam keluarga kita kan. Jadi kita akan inilah. Tapi kalau kita rasa memang daripada feedback ni macam kita tak berbakat, saya rasa sekarang ni orang yang tak berbakat dah ada media sosial, dah tak boleh menyanyi pun. Boleh kan, boleh jadi popular lah, depending apa yang dia nak buat. Tapi when you tell that person, okay, let's say tu kawan you lah, kalau tu kawan you, you nak hilang friend. Would you be honest to him? Would you be honest? Let's say you dah tengok dia ni memang tak boleh lah. Memang lah. Pada saya sebab saya pernah dikritik. Pernah dikritik boleh kumpulan yang sama-sama naik dengan saya. Mereka rasa saya pilih kasih. Oh, okey. Pilih kasih? Mereka rasa saya pilih kasih. Pilih kasih. Pilih kasih dalam segi casting, dalam segi memberikan ruang kepada orang-orang dalam lakonan ataupun dalam arahan. Tapi saya melihat daripada perspektif bahawa orang ni berbakat. Orang ni berbakat dan orang ni boleh pergi jauh. Dan mereka cakap, diorang pernah menyalahkan, ada di antara menyalahkan saya. Menyalahkan gua, dia cakap, gua rasa gua tak ke mana kena lu lah, dia cakap. Oh gitu, serius lah? Ya, serius. Wow. Kita open discussion. Dia cakap, that's very sassy and juicy, and tu kita akan continue lagi 5 minit. Okay. Maksud I nak tahu tu. Okay.